Hello, Cik Nini Masa Depan. Hari ni aku nak buat vlog bagaimana hari kebiasaan aku pergi kerja. So sekarang ni dalam pukul 6 aku nak kerja. Aku nak naik bas yang pertama berlepas dari MRT station. So dalam 6 suku macam tu bas akan sampai dekat bus stop. Kalau tengokkan apps My Rapid Pulse, aku ada lagi dalam 12 minit untuk bas sampai dekat bus stop. So sepanjang masa aku menggunakan bas rapid ni, aku mengharapkan apps ni, My Rapid Pulse ni, untuk untuk keep track dekat mana bas yang aku nak naik tu berada sekarang. Dan dia pun ada tunjuk lah jadual pergerakan bas. So sangat-sangat membantu. Boleh lah aku nak plan aku punya perjalanan. So memang jarang lah untuk aku nak terlepas bas dan aku boleh berada dekat bus stop pada masa yang aku mahukan. Aku harap dia konsisten lah dengan tempat-tempat yang lain. Dekat tempat aku ni memang reliable sangat apps ni. Aku kena berjalan dengan lebih laju sebab bas, kalau tengok apps tu, dia dah nak hampir sampai. Bus stop depan tu je. Nasib baik ada bus stop dah sekarang. Senang nak berlindung kalau ada hujan kan. Kalau dulu mana ada bus stop ni. Baru tahun ni je bus stop ni ada. Kalau tak dulu aku kena berdiri. Berdiri pula je lah. Kalau tak larang nak berdiri, tak larang nak tunggu, aku duduk je lah kat bawah ni, kat atas pavement ni. Nasib baik ada sekarang. Terima kasih Majlis Bandaran Sepang. Function juga engkau. Okay, itu dia bas dah sampai. Aku nak mengesyorkan kita semua bila lepas turun bas rapid, kita cakap terima kasih dekat pemandu bas rapid. Dengan adanya My50 Pass, perjalanan pergi ke kerja memang sangat-sangatlah jimat. 1 bulan RM50 je. So bayangkan kalau tak ada My50 Pass, mungkin average harga tiket token untuk naik rapid, MRT semua tu mungkin RM5 atau RM5 ke RM10 pergi balik. Kalau 20 hari pergi kerja, pergi office, berapa dah? 100 pula 200. Bila ada My50 Pass, RM50 je sebulan. Terima kasih Antonilo. So tadi naik MRT dari yang Putrajaya Line. Lepas tu turun dekat stesen Tun Razak TRX, Tun Razak Exchange. Kemudian tukar ke Kajang Line untuk aku nak turun ke Pasar Seni.
Okay, so itulah aku punya rutin perjalanan harian aku ke pejabat. Pukul 6 tunggu bas dekat bus stop. Lepas tu dalam pukul sekarang ni pukul 8 suku baru sampai dekat tempat kawasan office. 2 jam begitulah perjalanan commute ke tempat kerja hari ke hari. Ada setengah orang macam bukan pelik, nak kata pelik bukan pelik, dia orang macam like bingung lah macam kata macam dia orang macam pelik, macam wow sebab ambil masa 2 jam kan commute ke tempat kerja. Tapi aku commute naik public transport, bukan 2 jam stuck dekat traffic jam. So ada beza kat situ. Aku walaupun ambil masa yang lama untuk aku datang ke office, tapi aku duduk dekat aku boleh duduk. Kalau tak duduk pun, kalau berdiri sekalipun, at least relax. Aku boleh baca buku. Taklah aku nak like fokus aku punya mata dekat jalan ni kan. Bila kita stuck kat traffic jam, walaupun kita stuck kat traffic jam, tapi still kita kena fokus kan, supaya sentiasa alert kan. Yelah biasalah bawa kereta kan. So yeah, ada pro and cons lah. Kalau kau naik kereta mungkin kau stuck 1 jam je, but you have to like focus all the way from home to office, from office to home. Kan dah penat kat situ. So aku naik public transport walaupun lama, at least boleh relax. Yeah, pro and cons lah, pro and cons, gantung pada masing-masing punya kekuatan. Aku syak iklan Maybank ni, model ni, aku syak ni AI lah. AI. So dah 11.20, aku akan pergi tapau makan. Tapau makan dekat food court kat bawah tu, dekat level B4, Suria Food Court. Aku guna tak bekas sendiri sebab nak kurangkan penggunaan single use plastik kan. So aku decide untuk guna bekas sendiri lah, Tupperware sendiri. Kena keluar awal sekarang ni 11.20 macam tu aku akan keluar. Kalau dulu 11.30 kan, ataupun ke 12 keluar penuh. Sekarang dah ramai dah orang dekat area pejabat aku ni. Dah ramai, dah banyak office buka. So bila banyak office buka, banyaklah orang kan. Bila banyak orang kat food court tu pun ramai gila. And then aku tak nak makan kat situ sebab tak nak makan kat food court tu sebab dia punya ventilation system dia tak berapa nak bagus. So kalau makan kat situ nanti baju berbau. So aku akan tapau and then makan dekat pantry office je. Okay, dah tapau makanan macam biasa. Nasi dengan satu lauk. Kadang-kadang tu aku akan makan apa tu, sayur vegetarian punya menu. Tapi mesti satu je, sama ada ayam, sama ada protein atau veggies. Sebab apa aku tak ambil sayur kalau dengan protein ni? Sebab nak jimat sebenarnya. Sebab kat sini macam agak pricey. Yang ni pun dah RM8, which aku rasa tak apalah, satu lauk je lah. Kalau tambah lauk, tambah sayur, aku rasa mungkin 10 atau 11. Pada aku rasa macam agak tak berbaloi.
makan nasi campur sampai 11, 10 ringgit macam agak too much lah for me. So hari-hari memang aku tapau nasi dengan satu lauk je. Jimat. What to do? Paksa. Kalau nak jimat lagi, aku akan makan sayur lah. Sayur aku makan terung, kangkung ke, ataupun tempe. Itu boleh dapat RM5, 5 atau RM6. Yeah. Happy Deepavali. Okay, jam sudah menunjukkan 5.30. Makanya kita pulang ke rumah. Okay, so tu bas aku. Turun dekat McD. Dan ya, sampai dalam pukul 7 suku. So lebih kurang macam tu lah. Sampai dekat MRT dalam 6.50. Lepas tu naik bas pukul 7. Sampai dekat kawasan dekat dengan rumah ni 7 suku, begitulah. Dan jalan ke rumah dalam 300 meter macam tu. Balik ke rumah 7.30 sampai. So itulah dia rutin harian pergi balik kerja pada hari aku pergi office. Okay, so aku akhiri video vlog pada hari ini setakat ini sajalah. Aku rasa dalam 200 meter aku akan sampai rumah. Dan ya, itulah dia. Kepada Cak Ni di masa depan, inilah hari rutin harian kau pada tahun 2025 bulan 10. So, yap, itu saja. Bye. Jaga diri.